Selalu kan kita nampak graf harga emas naik setiap tahun, tapi pernah tak kita fikir berapa nilainya 10 tahun akan datang? Tuan-puan, hari ni kita simpan mungkin sikit saja, RM100 setiap bulan, RM300 ataupun mungkin beberapa gram emas saja setiap bulan. Sebab kecil macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya itulah permulaan. Bayangkan tuan-puan, sebab simpan emas, anak-anak kita bila nak masuk universiti nanti, orang lain mungkin sedang pening fikir yuran, fikir pinjaman, fikir macam mana nak cukupkan duit. Tapi kita dah ada simpanan yang memang kita sediakan daripada awal. Bukan simpanan terjejas dengan inflasi, tapi simpanan yang nilainya ikut meningkat. Itu beza orang yang merancang dengan orang yang hanya berharap. Yang ada impian nak pergi haji, nak kahwin, nak beli rumah atau kereta, semua tu tak mustahil tuan-puan. Tapi perlukan satu perkara saja, iaitu konsisten. Tuan-puan, emas ni bukan untuk orang kaya, tapi emas ni untuk orang yang nak bina masa depan secara perlahan tapi pasti. Setiap gram yang kita simpan hari ni tuan-puan, sebenarnya kita sedang kunci nilai duit kita daripada susut. Jadi persoalannya, kita nak jadi orang yang dah bersedia atau yang menyesal sebab tak bermula. Jom saya bantu tuan-puan mulakan simpanan emas pertama bersama dengan Public Gold. Terus isi borang saya dekat bawah. Assalamualaikum.